Celur 50 gram suun sehingga lembut. Toskan Celur suun sehingga lembut dan toskan. masuk dalam mangkuk bersama hirisan bawang, carrot yang dipotong memanjang dan sebiji tomato. Masuk suun dalam mangkuk bersama hirisan bawang, carrot dan juga sebiji tomato. Celurkan sotong dan udang sekejap je, jangan lama nanti liat sotong tu. Sotong dengan udang makanan T20 kak. Saya guna the next best thing, murah dan sedap. Siap udang dan sotong bajet. Masukkan dalam mangkuk bersama daun ketumbar yang telah diracik halus. Masukkan seafood bajet tadi. Lepas tu saya tak ada daun ketumbar kak. Saya ada daun sup. Tengok rupa macam lebih kurang lah. Harap-harap rasa dia sama lah. Untuk sos dia, larutkan palm thai sugar dengan sedikit air. Apa ke benda ni tu? Saya letak gula biasa je boleh tak? Masukkan sos ikan dalam 4 sudu besar macam tu. Sos ikan masuk ikut suka. Masukkan juga 1 sudu besar Thai chili paste. Yang ni 6 prik pau, boleh cari dekat kedai dalam botol. Ni 6 prik pau saya kak. Comel kan? Masukkan dalam 1 sudu. Kita sebatikan sikit. 3 ulas bawang putih cincang, hirisan cili padi, garam secukup rasa, sedikit MSG dan perahan limau nipis. 1 ulas bawang putih cincang, irisan cili padi, garam secukup rasa, sedikit MSG dan perahan limau. Banyak betul bahan nak buat kerabu ni. Okey, tuangkan sos dalam mangkuk suun kita tadi. Gaulkan rata ke semua bahan ni. Siap! Sos tadi tuang dalam mangkuk, lepas tu kita gaul. Kerabu suun kita siap. Cantik hasil dia. Kita tengok rasa dia macam mana. Sedap ke tak sedap? Saya tak pernah lagi makan kerabu. Tak tahu rasa kerabu macam mana. Tapi yang ni rasa macam tom yum. Tapi lain. Tapi rasa tom yum. Sedap. Penuh rasa masam, masin, manis, pedas. Cukuplah semua rasa. Kerabu yang sebetulnya memang rasa macam ni ke ataupun dia rasa lain? Share sikit.